Buat pula. Kasak ni. Apa dia ni? Apa dia ni yang kasak ni? Ui. Apa benda ni? Oh, keluar. Taruhan juga. Ya. Aduh. Cak ramai. Barang nak makan ke tak? Tak boleh lah. Nak tunjuk apa? Barang main uncak-uncak. Barang main uncak. Memang dah tak jadi lah. Time tak on kamera dia jadi. Tengok dah sama macam siapa duk biasa mengelau ikan aruan. Mau tu makan kan. Tinggal lah. Aduh. Kau tengok ni. Kau tengok SPU. Makan. Tinggal. Sak mana ni nak duk makan ni? Mesti tanah. Ada nak makan tak makan. Duduk tempat yang kau kan. Jadi dua benua. Boleh nampak ni depan tu ni yang kau tu depan sikit tu. Tengok ni. Ni lompat ni kawan. Kena orang mancing tu pesak. Toman guys. Toman. Toman. Toman main gila guys. Toman. Dia kacau ikan-ikan kat dalam ni. Nak haram ni. Aku ingat ikan bewok. Tengok badan keluar tu. Allah, Toman. Dia duduk dalam kok ni bawah kaki aku. Okay, speaker ni.
Dah lah. Ya. Hoi. Tung penuh oh. Dah dulang. Ya. Ya. Sungai tau noh. Ha? Ramai. Aduh. Ramai ikan ada tak apa. Yang ramai ikan tak ada. Banyak. Tuluh kita tuluh malam tu kan. Saya. Try kasar weh. Apa dia ni? Apa dia ni weh? Mai tikar mai. Kasar. Kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tu dia. Size padu guys. Celuk tak makan, nak main luak. Makan SP 8cm pakai 20 tu saiz tak bengkok terus mata kai aku guys. Kau tengok hook tu. Aduh. Tu hook bengkok. Kau tengok oi. Ke dalam. Oh, kepok tu oi. Buat kenapa ni? Macam tu lembut tu. Poi tukar pakai mata lain buang aja ni. Jihit 5 gram. Gagah VMC okey, gagah lah. Ni apa dia tu ni? Oi. Dah kepok sama balik. Tapi kalau kena yang saiz besar-besar boleh lagi ni. Kena saiz kasar loop. Tapi tu jangan ada barang. Try. Bismillah. Ikan pun. Alah. Acau. Oh, makan. Udah agak dah. Makan guys. Luak. Aduh, tak lekat. Drag longgak bodoh. Tak buat hantar kunci drag balik Ustaz. Alah. Bodoh dia lah. Lupa kunci drag. Makan kau. Mau makan ke? Makan. Dekat hit. Buat pula. Kasar weh. Apa
dia ni? Apa dia ni yang kasar ni? Ui. Apa benda ni? Oh, taruhan. Taruhan juga. Ya. Aduh. Dia terjun balik guys. Lucu. Sang. Aduh. Pakai jaduh sial lah. Makan pula guys. Ni otot kuat sikit. Hari keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kasar. Alhamdulillah diberi ganti telan habis guys. Solid. Telan duduk dalam mulut terus HP. Dah telan. Tengok guys. Saiz. Dah badan gemuk elok. Tuh. Ho. Aku telan SP guys. Layar panjang tak buat. Aduh. Okay guys, sampai sini dulu sesi mancing ku untuk petang ni. Alhamdulillah ada juga strike. Aduh, lucu ekor, naik 2 ekor. Dua-dua saiz. Kalau makan semua saiz kasar-kasar guys. Oh, saiz dekat kilo. Boleh lah kan. Tak lah layan. Cara kita pam duduk melawan kan. Pam dia berat. Oh, tu syok. Ni tidak ni. Duk kena saiz curut bodoh. Balas SP 6cm pun tak lekat. Tapi apa-apa pun alhamdulillah boleh mancing orang kata apa sejam lebih sikit tu. Dari petang. Ni pun dah dekat maghrib lah. Okay guys. Bagi yang dah menonton video aku sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Bagi yang baru hadir ke channel aku, aku jemput subscribe, tekan tombol loceng, like, share video aku, komen. Nanti aku akan balas komen. Tuduh Haruan duk melompat Huish. Aku tang ni duk main, duk uncak makan, tapi dia culah. Dia tak mau makan tu. Apa nanti ada can dia kena naik. Awal tadi toman sambak depan ni guys. Bawah ni ada lubang kan. Ada lubang bawah tu. Rongga ayam parit bendang keluar. Dia duduk tunggu orang tu. Aku duduk uncak SP dia mati tibai. Tak lekat. Okay guys, semoga kita berjumpa lagi di next episode di Fat Balak Fish Hunter.